Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. So pada malam ni kita akan buat preparation sekali lagi, tapi bukan wedding preparation. Tengoklah kita akan prap ayam dan sebagainya. Sebab esok kita nak Kita nak ke mana? Kita nak ke mana guys? Mana sebenarnya kita nak di mana? Kita tak tunggulah. Hai, kami sedang memotong berbola untuk kita buat order esok. Dekat mana? Diam. Diam dulu. Dekat mana? Garang ya. Diam dulu. Di mana? Diam. Rahsia. Hai kawan-kawan. Kawan-kawan tengok buat apa? Kami akan pergi ke Rahsia. Kita nak siap untuk blending oden satu. Kita ada 2 paket oden. Di kenduri aku apa nak buat tak buat? Tak ada buat kerja. Ha? Apa nak pinjam seorang 50 pun tak boleh. Jadi baik kalau barang oden semua kita dah siap dalam packing. Kita dah siap packing. Ni pula barang-barang kering. Kita lagi kita nak buat sos black pepper dengan perak ayam. Sekarang tengah cuci ayam. Wah, creamery siapa tu? Bayar okey. Duk trip lah aku. Tunjuk rapping pula. Dah. Hai guys, Assalamualaikum. So, kita masuk dalam bilik busur ni untuk letak. Jam. Dah bukan busur ni, busur teh ayam, okey? I already tegur. Okey. Cuba kita sikit, kita sewa berapa ringgit? Kita sewa sebanyak RM100 sehari. Ha? Betul. Ya. Okey, betul guys. Bukan RM110 ya? RM110 sebab kami kira kilo kot, bukan kilo kot. Kira berat berapa banyak. Let's count with us. With S. Okay. Starting for this. 1, 1, 2, 3, 4, Okay. 5, 6, 7, 8. So we have 8 chickens. Yes. Total. Sausage ke ni? So saya letak dalam box. Okey. So jangan siapa-siapa berani curi ya guys. Kalau kurang, orang tersebut berani apa? Masjid tau. Masjid tau. Kalau kurang siap. okey. Lah creamery memang kami rampas. Okey, untuk keselamatan ayam-ayam kita. Okey, tengok sini. Macam mana dia ni? Ni kan, memang kami serah pada Allah. Dan bertawakal pada Allah. Okey. Siapa curi dosa. Alif, lam, ha. Curi dosa. Mana lagi? Apa dia? Mana lagi kenderaan? Mana lagi saya punya penumpang? Kereta ni awas just open minded only. Ya, open minded je boleh naik kereta ni. Saya open minded. Open minded. Syamimi lagi open minded lah. Kita tinggal outfit saya hari ni. Okey, outfit biru dari hujung kaki biru. Tak ada seorang lagi ahli open minded. Mana dia? Dekat masjid weh. Alhamdulillah dekat open minded lagi. Nanti yang Kara dia open minded. Tak, yang belakang ni kenapa? Jam. Raya dengan saya. Penumpang jeras. Yeay, kami excited. Tapi ada lagi seorang Farisha. Buka tiket weh. Mana dia? Dia dekat dah. Tinggal lah. Ni yang open minded sekali. Open minded. Cik Wan cakap kalau open minded naik kereta dia. Why? It's Yalah. open. Driver smooth. Bukan terjadi. Biru. Alhamdulillah bagus. Tapi kita akan ambil satu lagi ahli kita kat masjid. Hari ni hari kejadian. So hari ni pagi ni kami mulakan dengan mengambil baliklah semalam apa yang kami simpan. Kita kira. Ya, mari kita kira cukup ke tidak. Seorang lagi ahli pengira kita tidak datang. Dia di sana. Okay. Semalam kita ada berapa? We have 8. Oh, we have 8. So let's count together. Okay, Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we have 8. Cukup. Jadi nanti cukup kalau tak cukup.
mata koko. Okay, bye. Bye guys, jumpa nanti di sana. Alhamdulillah. Paling open-minded, okay? Kita akan bergerak mengambil dia. VIP, okay? Kereta sana open-minded. Takkan tak open-minded kan? Kenapa yang bagi saya tudung merah yang pakai tudung biru? Alah, boleh pakai tudung merah weh. Aku tak tahu pula. Dia, okay. Weh, hamba. Pakai tudung merah, mana? Bukan. Rahman. Ya, aku naik Rahman je hari ni. Hari ni naik apa? Rahman. Saya nak ice cream. Dia nak bagi saya RM20. Puan Mak, please record dia. Burung. Wow, yang ni. Ku ingin ku dibenci olehmu agar kenang. Alah, aku cakap. Weh, open-minded lah pada Syahri ni. Mana dia orang? Oh ya, nak letak tu. Kau aja dia. Takutnya nampak sangat muka busuk. Kenapa ambil tempat open-minded ni? Dia dikit. Dia jalan kaki je. Jom mandi. Tepi lah. Apa? Dia marah aku weh. Siapa? Siapa Dia marah? tak tahu aku pergi suruskan makanan. Wah, budak-budak ni dekat aku. Wah! Sila. Proses memasukkan bahan-bahan untuk grafik barbecue dan berorder. Hai guys. Terima kasih. Okey, raya-raya Kejap. Saya nak tanya. Baju ni last pakai bila? Saya. Saya pakai semalam tadi saya basuh, okey. Bau softline bau. Sumpah bukan aku, basuh pakai softline, okey. Cium. Harum. Guys, tadilah ni lah dia yang pemain dia tu. Mandi yang Mandi dah. Aku cek dia pukul 5.30 pagi dah. Aku mandi siap dulu. Ni tak mandi. Aku dah, Adilin, sorry aku mau nak daripada sekarang ni. Aku nak mandi dulu. Aku cek tu. Cek bawah dia. Aku tak jadi mandi. Tak jadi mandi ni. Tak sempat. Aku nak gerak terus. Kami dah sampai. Dah habis guys. Saya dah pernah pergi sungai. Tak pernah? Saya tak pernah pergi sungai. Jadi This is my first time. Sorry late. Okay, sekarang kita sudah sampai ke Sungai Bakar. Okay, kita ada 3 checkpoint. First kali kat sana ada BBQ. Hai. Okay, second checkpoint kita ada bahagian Oden. Say hi. Dan ini bahagian penginapan kita. Say hi. Okay, tempat mandi kita sana. Hai guys, so sekarang kita dah sampai. Memang penuh, kita tak sangka. Maksudnya kita gerak pukul 8 tadi. So kita dah prepare. Hai. Kita tengah tunggu Arang. Arang lagi boleh bakar. Hai guys. Jadi hari ni kita orang yang lelaki akan bakar-bakar sebab semalam kita tak turun untuk perang ayam. Jadi hari ni kita akan bakar-bakar. Pak ini sebenarnya bekas-bekas arbis. Awas. Apa? Ni bekas-bekas arbis. Nampak? Mana arang-arang? Bawa masuk kan? Apa? Bukan sisa-sisa finish. Weh, dah dengar ada air tau. Ada air Milo. Tak pergi langsung.
Aku tak bagi pergi. Hai guys, Assalamualaikum. So hari ni kita sedang buat odeng. Kita akan buat odeng. Hari ni adalah odeng. Ni ada odeng. Odeng. Yang kita masukkan, kita ada bola. Kita ada buat apa dia tak tahu. Kita ada, kita ada ketam. Dalam bekas tu tak ada. Dan kita ada sosis yang direbus oleh kita ada ais dekat mana? Dalam box. Dan kita ada apa tak tahu. Ada plastik. Itu akan dimasukkan sebab ni lah resepi kurang-temurun BM3. Ikonik ah. Kalau jual sekarang ni kita mungkin dah dapat 10,000. Mestinya. Odeng. Oh, ni nak tambah duit kelas tu. Ya, tambah ada kelas yang 84,000 tu. Jadi hari ni kita masak lagi. Kita masak odeng. Kata-kata odeng sedap. Odeng ni baked by Nadira. No, we all. Okay. Hai, bersama saya lagi dalam klip 3 GP. So hari ni, cuba teka kita kat mana? Cubalah teka. Apa tadi? Bekuk. Kita dekat Bekuk. Diorang tengah mandi. Lambat. Kat sini pula aku tak hidup daripada tadi. Meminta Pocik nak pinjam minyak, dia pun begitu. Panggil pocik, panggil habis. Guna selagi tak hidup guna je. Dia panggil habis. Kita pun. Panas. Dah ada tu. Mandi dulu. Woi, kau mandi dulu. Lagi dia cedok. Adik lagi mana? Lapar. Lagi mana? Pergi. Jalan lagi hati ya. Lapar naik. Sudah apa? Okey, rasa. Okey, guys, saya nak pastikan Maggi ni dimasak dengan sebaik mungkin. So, Maggi ni dalam lingkungan 5 minit lebih macam tu. Untuk dia sempurna macam ni. So, my God. Nak aku tak? Besok dia. Tak cukup air kat tadi. Tak tukar rasa, dah rasa seperti Maggi. Jangan. Sedap nak rasakan nak. Oi, tak putus tu. Rasa macam kita buat masakan solat tak? Lebih sedap. Sedap dalam masakan solat guys. Dalam masakan rimba. Anu tak try? Dah tak apa, kita tunggu yang lain. Kita bagi Dini lah. Dah try. Oh, cubaan menipu. Okay, yang ni pula. Sikit. Telik tu. Telik renang. Kuat dada. Kuat dada. Ni kuat letak. Kuat betul semua ada. Dana tak makan ke? Tak makan ke? Ambil nombor dulu. Guys, makan. Nak makan. Yang selit renang dah melapar. Nama kena lain. Ini mencedok untuk rakan-rakan. Sebab 5 cedokan pertama dia dah suar dalam mulut dia. Terima kasih. Jadi ini cedokan untuk orang lain. Mana Maggi yang kedua tu dia? Mana sudu? Makan guna ni. Sudu kat bawah. Guna ni. Aisyah tak makan? Kau dapat sudu kau weh. Mana Maggi yang? Nak sudu. Sudu ada juga. Apa ni kau kan? Dari air ni tengok.
ada ahli baru. Ya, abang ni tolong kita orang sebab daripada tadi kita orang. Bang, lambai bang. Lambai. Dari mana bang? Daripada Batu Hat. Wih, sama. Mantap. Ya Allah, teruk tu dengan aku. So, kita orang sekarang berada di Sya'ah. Ya. Mi. So, kita orang berada di Sya'ah. Sungai. Ya. Rasa kita tengok dekat poin pertama kita tengah buat. Ayo. Okay. Tak. Baiklah, sekarang kita dalam proses menghidupkan api lagi dan ada orang yang bantu kita. Tadang. Tengok, ada orang yang tolong payung-payungkan. Mandi tak lagi? Kita sudah mandi. Makan tak lagi? Sudah, saya makan dari suapan dingin. Sedap. Sedap Review sikit. Review. Jahat tak? Dekat ni Maggi belum masak. Yang ada oden je. Ada je? Sebab Dini dah makan Maggi. Jahat. Oden jahat. Tadi kita minta tolong abang ni. Sebab kita orang dah lama sangat nak hidupkan api. Tak boleh-boleh. Abang ni datang sekali. Power. Hi guys. Power. Hi guys. So api dah nyala dah. So kita boleh bakar. Saya nak hidupkan. Betul ke ni? Dia ni yang angkat budak tadi tu Wah, inilah hero. Merahlah pipi dia. Minyak. Sorry bang. Terima kasih bang. Wow, sumpah. Ni boleh tak arang lagi. Ada yang kau ada nanti. Menikmati kelazatan oden di Imperial. Bapak bau pun dah sedap yang oden ni. Wah, sejuk mak bangsa aku. Sedap. Ya. 1, 2, 3. Seronoknya mandi sungai. Pulau musical. Sampai ke pulau musical. Ya. Ya, macam kita. Tapi kita buat gerai ya. Untuk kita je. Takut satu sungai Bekok ni datang main kat kita. Terlalu famous kan, nanti viral pula sungai ni. Habis. Takut tengok orang Bekok pakai pi ke IBD. sungai Bekok. KTHO kat lain. Biar dia tengok tarik dulu. Kau angkat dari buku je.
Tak kebakar kan. Mana ya Robin? Akan ada ayam kali ni. Weh, ada ayam. Kalau tak letak kat tepi kalau Ya garis kan. Bakar ni. Jangan simpan. Tu je. Dia depan api. Add our Cuba kena open tu ni ayam ni. Korang beli apa lagi? Mana ayam? video ke? Mana? Boleh tali. Biasa sejar dah mampu. Sejak naik kereta Chu dia dah pandai menyanyi. Yo, jadi elak ganti Syamimi. Dewa. Syamimi dah kereta aku. Apa yang dia boleh kita? Dah. Thank you. Garang ya Kak DM ni. Akak DM kalau. Dia bagi aku ayam bahar. Tengok tudung lapar. You. Thank you yang buat bos. Dah bagi tahu lagi. Thank you. Yang masak. Sama-sama. Mana satu lagi untuk api? Untuk Hafiz. Oh. Hafiz. Rugi Hafiz. Kawan tu minggu depan boleh pergi Hafiz. Betul. Family ni. Wah, dia lagi pilih orang lain. Tak apa. Tengok orang yang termenung. Satu yang termenung. Dua yang termenung. Tak termenung. Nani. Sedap. Sedap. Ya. Sedap makan. Sedap sangat. Uzma. Sedap gila Uzma tak nampak. Makan apa biasa? Makan ayam bakar. Ha? Tengok. Kita orang bakar sampai hangit. Sedap. Thank you Chef Nadira. Apa yang kat
belakang. Apa Syahira? Kita tengah rata sauce. Very delicious. Rata sos pun. Sedap kan? Korang kena try sos Nadira kan? Best. Ada butter, black pepper, BBQ. Garam sikit. Garam sikit. Masih makan? Tak gila. Cantik je Lut. Betul cantik. Betul kan Kak Liza kan? Sebab aku buat dulu. Tapi sebelum turun aku bawa turun aku ni tau. Kita untuk Hafiz. Hafiz dah rugi Hafiz. Hiking yang tu boleh beli puasa je Hafiz. Ini kenangan yang sakit ni yang tak cerita orang kami Hafiz. Pahit je kenangan tanpa Hafiz. Sekarang ni kau yang paling sakit ni. Kesakitan ham tak mampu diubati dengan hiking tu. Kau dah dengan hiking tu. Di sisi kita nak kerengan dengan orang lain. Tidak terima dengan orang lain. Tidak hiking dengan orang lain. Pi. Amai yang sakit. Amai yang sakit tu je tak. Tak buat tudung guys. Tak buat tudung. Sungai Bantang. Oh. Ah ya. Lihatlah gelagat. Ya, lagu-lagu mereka. Awas. Dini. Dia berdetek Dini. Pusing sana. Sana. 1, 2, 3. Okey. Umi Adilin tengok dia dah basah kuyup dari atas sampai mana video ni. Azari tu. Kita tengok Hanani sedang alamak. Tak faham langsung. Tak faham aku.
So hari ni kita dah sesi fotografer pula. Lepas tu kita dah nak balik. Tak tahan nak balik. Jom. Kenapa akhirannya selalu macam ni? Sedih tau. Setiap kali lepas berjalan je rasa macam ni. Kata-kata Cuk. Sakit tu. Kalau aku nampak badan aku masih teguh berdiri, tanya belakang ni banyak luka-luka. Syairah ada kata-kata? Satu satu je apa Apa dia kata-katanya? Sakit. Jadi kata-kata akhir? Hai guys, Assalamualaikum. Kata-kata akhir. Sakit. 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 Cik Wan? Cik Wan, sambung lah. Kata-kata? Allah Akar ni mana sedap? Ini dah rasa semua menu. Belum lagi. Buang. Bagus, pandai sangat. Kita dah tolong kemas tadi. Banyak 3 round dan tapau. Ni. Mereka yang marah. Kita tengok yang ni pula. Awak buat apa ni? Ha? Ini Mai, awak tak nampak ke kawan awak buat apa? Wow, ada kipas. Oh my god. Nak darah BM kita. Ada tampal lagi nak buat. Kami dah mula. Sesi petang sebab kami dah tetamu penutup orang ni. Tu kena kemas kan? Hari ni kita sampah, vacuum, sampah sampah. Ya Allah, paling rajin ni. Dan basuh perjalanan. Cik Nan nak introduce, Cik Nan buat apa? Kanan saya adalah membersihkan program model. Saya juga ada kemas-kemas tadi, angkat bekas dan angkat measure. Baik, tadi tu cantik. Ayolah.